Guys, ini projector. Dia punya sound macam ni. Ada kan dia punya sound. Yang ni speaker dia. Ni lubang speaker juga. Kiri dan kanan guys, lubang speaker. Tak payah tambah external speaker. Sound dia memang dah kuat gila. Gambar dia yang ni. Terang gila guys gambar dia. Yang best dia ada autofocus. Tak ada dial untuk korang adjust manual autofocus dia sebab dia pakai sensor. Sensor ni akan detect dia punya fokus tu macam mana. Tak payah nak adjust sendiri, tak payah nak adjust manual dah. Automatic guys. Smart gila projector ni. Untuk dia punya kualiti, aku rasa yang ni paling best lah setakat yang aku ada. Tapi harga dia masih mampu milik dan dia ada lubang tripod. Korang boleh letak dekat tripod juga. Tapi jangan risau, untuk letak dekat meja pun boleh juga. Macam ni boleh, tembak dekat dinding macam ni boleh, dan untuk tembak dekat ceiling. Yang ni boleh ikat dekat ceiling, memang padu gila. Dia ada sistem penjujukan dekat belakang, ada port HDMI, USB-A dan dia punya button untuk reset ni. Remote pun dia bagi, korang boleh setting macam-macam. Dia ada App Store juga, boleh install macam-macam application pakai plug 3 pin. Plug and play saja. Memang puas hati gila projector ni. So kalau korang nak beli kan, korang boleh tekan je dekat back kuning kat bawah tu.